Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Kalisha Amani binti Hairul Fadli dari MBA 0008 SK Kuala Linggi, Melaka. Saya ingin berkongsi dengan anda sebuah buku bertajuk Selasa Bersama Profesor Mori karya Mitch Albom. Buku ini telah diterbitkan pada tahun 2011 oleh PTS Litera Utama dengan halaman bercetak sebanyak 201 muka surat. Versi asal buku ini adalah dalam bahasa Inggeris dan diterbitkan pertama kalinya pada tahun 1997. Buku ini hadir dalam beberapa versi kulit. Ada yang berwarna lembut dan minimalis, mencerminkan sifat mendalam dan emosional kandungannya. Tiada ilustrasi dalam kebanyakan versi, hanya teks yang tersusun kemas bagi memudahkan pembacaan. Saya tertarik untuk membaca buku ini kerana buku ini tergolong dalam genre biografi, inspirasi dan motivasi. Gaya penulisannya yang santai tetapi penuh makna dengan penggunaan bahasa yang mudah difahami. Mitch Albom menulis dalam bentuk perbualan menjadikan buku ini lebih dekat dengan pembaca. Beliau berkongsi kuliah berharga daripada Profesor Mori dengan semua pembaca. Siapakah penulis buku yang popular ini? Beliau ialah Mitchell David Albom yang merupakan seorang penulis, wartawan dan pemuzik yang berasal dari Amerika. Naskah Selasa Bersama Mori yang diilhamkan oleh beliau ini merupakan buku yang terlaris nombor 1 di dunia. Buku ini mengisahkan pertemuan semula Mitch Albom, seorang wartawan sukan yang sibuk, dengan bekas pensyarahnya Mori yang sedang menghadapi penyakit ALS, amyotrophic lateral sclerosis, penyakit saraf yang tiada penawarnya. Mereka bertemu setiap hari Selasa, di mana Mori berkongsi falsafah hidupnya dengan penuh kebijaksanaan tentang kehidupan, termasuk cinta, keluarga, pengampunan, kebahagiaan dan kematian. Ya, tepat sekali. Ini adalah cerita tentang seorang lelaki yang menghampiri kematian. Mori pernah berkata, apabila anda tahu bagaimana untuk mati, anda akan tahu bagaimana untuk hidup. Sebab hanya orang yang dekat dengan kematian akan menghargai kehidupan. Walaupun Profesor Mori mati secara perlahan-lahan, namun beliau tetap kuat. Sepanjang pertemuan ini, Mitch belajar banyak perkara yang mengubah perspektifnya terhadap kehidupan. Mitch yang sebelum ini lebih mementingkan kerjaya dan kejayaan material, mula menyedari bahawa kehidupan bukan sekadar mencari kekayaan, tetapi lebih kepada membina hubungan yang bermakna. Secara peribadi, naskah ini ada kebaikan dan keburukannya. Buku ini mudah dihayati, syarat dengan mesej moral dan menyentuh perasaan pembaca. Ia juga memberikan pentafsiran yang mendalam tentang kehidupan, hubungan sesama manusia dan kematian. Negatifnya,
Ada yang berpendapat bahawa buku ini terlalu sentimental dan tidak memberikan idea yang benar-benar baharu dalam genre motivasi. Gaya penulisannya juga agak berulang di beberapa bahagian. Buku ini mengingatkan kita tentang kepentingan hubungan manusia dan betapa berharganya masa yang kita ada. Mori mengajar tentang kasih sayang, keikhlasan dan cara menerima kehidupan dengan lebih tenang. Dalam kehidupan moden yang sibuk, kita sering lupa meluangkan masa bersama keluarga dan orang tersayang. Sesuatu yang ditegaskan dalam buku ini. Secara keseluruhan, Selasa bersama Profesor Mori adalah sebuah buku yang menyentuh hati dan memberi inspirasi. Ia sesuai untuk semua golongan yang ingin merenungi kehidupan dan mencari makna yang lebih mendalam dalam hubungan sesama manusia. Buku ini mungkin tidak memberikan penyelesaian kepada semua masalah kehidupan, tetapi ia mampu membuka mata pembaca untuk lebih menghargai masa dan orang-orang di sekeliling mereka. Jadi, pecinta buku sekalian, ingatlah masa itu emas, kasih sayang membawa bahagia. Sekian, terima kasih.